Hari ni Danish bawa korang masuk ke tempat orang panggil syurga shopping Batam. Beg tangan, kasut, cermin mata, jam, aksesori semua ada lah. Semua murah dan semua boleh nego. Lelaki ke, perempuan ke, memang ada untuk semua orang. Yang best, video ni tak ada sponsor. Semua pakai duit Danish sendiri. Sebab Danish nak korang tengok yang real, bukan yang dibayar. Jadi duduk elok-elok, tengok timestamp yang Danish dah siapkan ni. Subscribe kalau belum lagi dan jom kita masuk sama-sama ke dalam fake market paling legendary di Batam, Indonesia. So hari ni kita akan jumpa follower yang DM dia ni dengan sangat banyak detail. So dia akan bawa dia ni pergi makan nasi ayam geprek. Dia tak tahu lagi. So kita jumpa. Let's go. Hello, hi. Nice to meet you. Nama siapa? Angelina. Ada nama gelaran tak? Nama short form. Biasa orang panggil apa? Lina lah. Ya. Kamu macam orang Chinese tak? Chinese? Ya. Oh, so Chinese. So kita boleh panggil, banyak orang komen. Korang banyak komen dekat Danish panggil saya Cindo . Kenapa biasa orang panggil saya Cindo, Lina? Mungkin putih ya. Oh, so kalau putih-putih dia orang ingat Cindo lah. Dia stand for? Biasanya gitu sih. Karena bisa putih, sipit. Ya. Alright, kita dah jalan guys. So Lina dekat sini. Actually dia bagi tahu kamu baru dapat lesen lah. License. Ya, Desember. Selamat tak saya dengan kamu? Selamat lah. Selamat. InsyaAllah selamat. Harap-harap selamat. Tapi dia dah ada lesen guys, dia bawa. So nanti kita nak pergi makan ni, nama tempat dia cadangkan kita pergi makan ayam geprek Jogja. So kalau korang daripada Indonesia, lagi spesifik daripada Batam, mungkin rindulah suasana Batam pada tahun 2026. Tengok sendiri. So saya bawa. So bila dalam kereta ni selesa sikit lah. Lupa, di sini korang panggil mobil kan. Di dalam mobil dia lebih selesa, barang boleh letak. Cuma dia kalah dekat satu je, dekat trafik lah. Saya perasan dekat Indonesia ni kalau kita travel, best naik motor ataupun korang panggil sepeda kan. Panggil motor ke sepeda, Lina? Motor. Motor. Ya. Sepeda pun boleh? Sepeda bicycle. Sepeda basikal? Ya. Oh, okey. So ini dia di Batam. Kita mau pergi. Tengok dia punya suasana guys. Hari tu yang saya pernah datang, kalau korang tengok video saya pergi Tanjung Pinang tu, Batam tu saya transit je guys. Saya tak dapat nak tour pusing di sekitar Batam. Dan kali ni dapat lah. Kau tengok, diorang U-turn kat sini kan, diorang main bantai jalan. Macam kita tak biasa lah guys. Kita bila jalan sini kan kita akan utamakan jalan straight, jalan utama. Jalan utama, main road jalan dulu kan. Jadi siapa-siapa yang kat Sempang tu dia kena give way. Tetapi di sini saya nampak dia cowboy je lah. Dia datang je. Jadi dia bawa ni dia punya tahap peka. Wah, ni Grand Batam. Ni Grand Batam guys. Saya tunjuk korang. Sampai depan jadi boleh nampak banyak orang yang rindu, yang tak balik. Mungkin duduk sini, kampung kat sini ke, ataupun memang duduk sini lepas tu dah kerja dekat Malaysia, dekat KL lah. Ni tengoklah kampung korang. Banyak juga yang dalam live bagi tahu dekat Danish, korang rindu. Weh, ini rindu, ini kampungku. Okay, kita tunjuk. Sini juga kalau perasan banyak skuter guys. Tengok, Vario lah, motor idaman. Saya pun belum ada lagi guys, motor idaman. Sini banyak naik skuter. Sebenarnya naik skuter ni senang sebab korang tak payah main clutch, lepas tu press je lah. Senang. Kita ada female driver. Okay, female driver kita okay. Nervous bawa? Adakah saya orang luar pertama yang kamu bawa ataupun kamu pernah bawa orang luar lagi? You first. Yeah. Orang Cina kata, "Oh, se, ti ikaran." Kamu boleh cakap Mandarin ke? Sikit. Sikit-sikit lah, itian-itian lah. Habis tu kamu cakap bahasa apa?
Teochew. Teochew. Oh, Teochew Cuba cakap saya mau makan. Wa Aicia. Ush. Wa Aicia. Wak Aicia. Bukan Wak Aini Wak Aicia. Wak Aicia. Oh, saya nak makan Wak Aicia. Dia cakap. Itu lain guys. Siapa yang tahu cuba komen kat bawah bagi tahu saya guys. Kita Bank Sentul Kepri. Dan Batam ni adalah bawah Kepulauan Riau lah, Kepri. Jadi slowly lah guys. Yang komen juga, aduh, korang aman lah guys. Aman. Orang Indonesia kata aman. Banyak juga yang komen cakap, dia ni tak study apa. Saya jenis, dia macam ni saya punya style, setiap orang ada beza-beza dia punya style kan. Dan saya punya style is banyak kepada terjah gamble, main pergi je. Lepas tu daripada sana kita learning lah. Mana yang kurang definitely saya minta maaf, mana yang tidak sempurna dan kurang. Akan tetapi mana yang baik korang boleh ambil sebagai inspirasi ataupun boleh share value-value yang ada dalam pengalaman saya ni. Banyak orang yang tak dapat juga peluang untuk explore atas sebab wang, atas sebab masa, atas sebab tanggungjawab. Jadi kerja saya, yang tak tahu, yang baru je dalam ni, inilah kerja hakiki saya setakat ni. Dan harap wah ni kot tempat dia ni. Okey lah, tak ada orang, bagus. Ayam geprek parking depan terus. Syah makan ayam geprek. Kita bukan dekat Top Global, kita bukan dekat Lidah Manja. Kita dekat ayam geprek Jogja. Tapi ni dekat Batam. Let's go guys. Kita try sini first time bikin hidung meler. Meler apa maksud? Wah, dah ni tak ada orang baik. Kosong. Tulis ni tempat tunggu pesanan online. Cuba. Try. Buka kak. Oh ni ayam geprek Jogja. Dia ada ayam penyet, ayam sambal lado. Wah, ni nampak sedap. Kita try 20,000. Harga pun dah tulis kat sini. Kita cuba. Okay, baguslah bila kita buat. Kalau lepas ni viral, ramailah orang kan. Cuba di sini. Boleh order bisa? Boleh? Boleh saya tengok dia punya menu. Oh, menu. Cuba. Ada apa kak? Mana yang paling best seller? Boleh bisa bantu saya? Saya first time datang. Kak. Mana kak yang best? Yang ini. Itu paling best, paling sedap Saya dari apa? Saya dari Kuala Lumpur. Pernah datang? Tak. Belum Okay, ini saya first time. Dia kata ini paling best. Okey. Ya. Ini bagi saya best. Mau lepas pedasnya tak? Dia ada letak kacang ke? Tak. Oh, tak ada Paling tinggi berapa? 10. Paling tinggi 10. Saya ambil bawah lah 9 ayam dia Thai ada Thai. Thai apa Dia filet batam. Oh, filet. Boleh bisa pilih? Tak bisa. Dia satu je? Ya, satu aja. Ini air? Airnya ada? Ada. Tapi dia ada topeng. Kisah. Saya banyak dengar orang Indo suruh cuba teh obeng. Teh obeng best. Ya, bagus ni topeng. Teh obeng. Kita cuba teh obeng. Let's go. Okay, ini satu Okay. Alright, let's go. Kita tunggu. Saya kak, boleh saya tengok buat tak? Saya mau lihat. Boleh. Jom kita tengok dia buat ayam geprek macam mana guys. Wah, inilah dia ayam geprek. Ya. Oh, pakai filet. Kalau ayam betul tak ada kak? Dia ayam penyet. Versi yang penyet yang ada tulang. Oh, okay, kita ikut je lah. Kita buat. So mula dia tumbukkan ayamnya. Ni ayam dia filet. Tapi ni panggil ayam geprek bukan? Ya, geprek. Geprek. Oh. Sambal dia ni. Kita suka sambal banyak. Dia bagi kita papau, kau-kau punya guys. Bagi kita. Kita try dengan teh obeng. Okay, so dia akan kacau ayam tu dengan sambal. Oh, dah siap? Nah. Okay, tu je. So dia makan dengan nasi. Boleh tengok kak? Oh, ni nasi putih dia. Nasi putih dia ambil sini, dia campur dengan ayam geprek. Pesanan baru diterima. So dah siap. Senang.
Tapi saya perasan guys, dia orang dekat sini dia tak letak kubis Biasa kalau kita dekat Malaysia, kita suka kubis goreng tu kan. Dia orang terus macam ni je. Dah siap. Oh, laju je. Cepat je. Cepat je. Dia pun tahu bahasa Malay. Cepat je dia cakap. Kita makan baru bayar boleh? Boleh. So saya duduk ke? Duduk. Alright, saya duduk. Okay, kita cuba guys makan di sini. Best, tak ada orang, aman. Orang Indonesia panggil aman. Dan kita dah sampai. Terima kasih. Ini nama dia ayam? Ayam geprek. Ayam geprek. Terima kasih kak. Wah, ayam geprek. Dia bagi kita timun. Ini apa ni? Kak, sorry kak. Ini apa kak? Bakwan jagung. Okey, bakwan jagung nama dia. Bakwan jagung, ayam filet dia potong dengan tu. Ayam filet dia first impression lah. Ayam filet dia nampak macam kurang kau lah sebab dia filet. Expectation kita ayam tu goreng panas-panas kan. Macam mana kita makan dekat KL. Tapi orang kata when in Rome act like the Romans kan. So kita adapt lah. Bismillah. Malaysia cuba ayam geprek di Batam, Indonesia. Let's go. Kepada yang tengok saya punya YT ni, kenapa berkali-kali saya cakap guys? Sebab ini konten ni nanti saya akan pecahkan ni kepada short form platform. So dia akan jadi kerat-kerat. Okay, dan juga korang kena tahu, tak semua orang yang sama dalam komuniti ni. Kadang-kadang ada orang baru. Apa pun kita try guys. Bismillah. Oh, pedas tu. Pedas. Kita ambil level 9 kan. So korang tengok, dia tak letak kobis kat sini. Dia punya sambal tu sedap lah. Sambal dia sedap. Tapi ayam dia, saya rasa ayam dia kalau dia buat ayam goreng macam biasa, ni. So combo ni memang power. Apa yang boleh improve lah, first impression saya rasa ayam goreng dia. Ayam dia kalau dia buat goreng kan, macam Thai macam tu kan, mesti power. Tapi sambal dia memang cun lah. Pedas ya. Saya dah mula peluh lah. Teh Obeng ni biasa dekat orang-orang Pahang. Macam mana saya tahu, dulu saya belajar kat Kuantan dalam setahun lebih. Kita order dekat Tanjung Lumpur kan, Tanjung Lumpur Kuantan tu, Teh Obeng, Teh Ais. Rupanya kat sini pun dia bagi Teh Obeng. Bapak pedas ya. Pedas. Pedas gila guys. Kita kena minum air ni. Pedas. Pedas. Mantap. Okay, kita mau bayar kak? Boleh? Saya rasa mau pingsan. Ya Allah, pedas. Berapa kak? 25. Sorry, tangan kiri. Ada 3 orang ya, kita bayar. So spicy ya, betul. Okay kak, tak banyak tapi boleh lah bukan untuk kamu. Tak ada 10. Kamu bagi je lah, saya tak banyak. Ada balik. Satu simpan, satu
Satu Terima boleh. kasih. Terima kasih. Boleh lah Terima kasih. Alright. Muka saya sudah merah. Pedasnya. Pedas gila guys. Oh yo, terima kasih. Alright. Salam. Okay, settle. Dah makan kedai ni. Guys, ini bukan lakonan guys. Shit tu. I sumpah dah sakit perut tu guys. Fuck tu. Terus sakit perut tu. Oh my god. Macam mana ni tu? Batam Fake Market versi bahasa Melayu guys. So hari ni orang Malaysia KL pertama kali kita datang syurga shopping dekat sini, dekat Batam. Kita ingat kita ada Tamrin City, Tanah Abang dekat Jakarta apa kan. Tapi tak payah pergi jauh-jauh. Kat Batam pun ada bos. Cuma kita kena flip tempat ni sebab nanti ada usha. So kita ada beberapa benda yang kita nak beli. Antaranya baju, beg, kasut. Kita tengok kat sini ada apa guys. Cari-cari je masuk guys, kita jumpa polo. Saya sebenarnya memang cari polo. Ni kedai dia polo. So kita tanya bos dia, ini adakah polo yang kita bayangkan polo macam ni? Wah, ni $599. Cuba kita kira berapa guys. 599 1, 2, 3 100. Lebih murah sini kalau beli dengan tu kan. Tapi dia punya butang dia nampak macam tak cun. Kak, saya nak tanya kalau sini dengan yang ada satu lagi tu sama tak? Satu orang. Yang this. Sekejap saya ada tengok. Itu beda. Oh beda Polo. So kalau kemeja macam ni berapa? Kalau yang ini dia after discountnya 599. 9. Kalau beli banyak 6, 7, 10 Tetap sama sama. harga. Yang long sleeve mana boleh tunjuk saya? Long sleeve. Panjang. Yang sebelah. Kita try dulu guys. Maybe kalau tak kita beli satu dekat sini dulu. Lepas kita dah beli satu, selebihnya kita compare price dia dekat sini. Ada akak tahu tak beda dia? Sorry, nama saya Danish dari Kuala Lumpur. Saya Feby. Feby. Orang Batam. Iya. Orang sini Saya first time Oh, melihat tengok. Oh ini. Wah. Tapi Fedy. Nama kamu? Feby. Feby. Iya. Feby tahu beza sini dengan yang kalau saya beli dekat polo tempat lain. Kalau yang Harganya itu, gimana? dia tuh kalau yang ini dia polo Indonesia. Kalau yang Ralph Lauren itu dia merek luar. Oh. Iya, jadi kalau di sini dia tuh made in Indonesia. So dari segi harga tu macam mana? Beda. Mana murah? Mungkin di sini lebih murah. Mungkin sini Iya. dia mungkin lah. Iya, karena di sini kan produk Indonesia, jadi Oh. otomatis pun harganya ngikutin standar Indonesia juga. Oh, so kalau tu produk, kalau dari segi kualitas Sama aja. sama je lah. Iya. Cuma made in mana? Kalau yang di sini made in Indonesia. Oh. Karena dibuatnya di Jakarta. Oh, nampak guys, saya pegang kualiti dia, saya boleh rasa. Nampak dia punya ni sikit. Dia punya fabric dia. Tapi mungkin kalau tak kita beli satu kan, kita try dulu. Mungkin saya cuba. Aduh, yang ni dia udah kekuning. Sorry Dia tengok dia dah kekuningan sikit dia punya butang dia. Maybe kita try hijau gelap. Mana lawa? Biru. Ni pun lawa kak? Tapi saya nak colour yang Oh ni. Ni colour. Yang ini yang linen. Oh lain. Iya. Ni berapa harga? Kalau ini after discountnya 799. Oh, masih baik cakap. Ini ni apa? 599. Kualiti dia? Dia ini twill. Twill. Iya, ini Ini linen. linen. Oh, okey. Saya ingat dia ni kerana saya lihat Iya, kan. beda. Linen lagi bagus, betul tak? Iya, sama aja sih. Sama aja. Iya, karena dia beda bahan. Tapi boleh tengok. Okey guys, kita cuba satu. Rasa kita kena colour yang wow. So saya rasa yang ini boleh cuba M dengan S. Satu M dengan S. Lepas tu kita okey, baju ada satu M, ada satu S. So kita try yang ni harga dia lebih kurang
799. Ya. Okay, kita cuba dulu. Let's go. Tada. Okay, so ni saya pakai S. Dia agak fit and dia bagi tahu dia tak ada cutting yang straight, semua ada curve lah guys. So S dia macam more kepada fit lah untuk saya punya size lah. Dia ada kecil lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, so ni S. Kita cuba M pula. Biasa saya suka besar sikit lah guys. Biasa saya suka lebih besar sikit. Okay, ni sekarang saya pakai size M. Dia lebih besar sikit. And secara personally nampak S tu lebih fitted. Cuma yang M ni dia tak tahulah, nanti kita tanya dia. Kalau kita selalu cuci dia shrink tak size dia. So far okay. Nice. Boleh lah orang panggil ni kan. Nanti kita claim guys. Nanti kita claim. Jom. Oh, dia ada juga jual cap kat sini. Sini berapa kak cap dia? After discount jadi 250. 250. 250,000 ah. Ya, 259. 259. Cuba kita kira berapa. 259. 1, 2, 3. 60. Okey, korang tengok. Topi dia. Okey juga. Topi dia nampak menarik. So kita nak beli apa guys? Saya rasa saya beli satu dulu kot. Kita cuba kan. Cuma kak, saya mau tanya dari segi dia punya butang tu. Sorry lah, saya tak tahu kan. Iya. Dia memang colournya macam tu kan butang. Ini kancing. Kancingnya Ni. ya? Ni. Kancingnya kayak gini kan? Iya. Oh memang colournya macam tu ah. Iya. Oh. Dia pun kayak yang berkerah juga kayak gitu. Sama lah. Iya. Okey, faham. Okey, colour apa best dia? Colour yang best. Banyak orang beli. Banyak orang boleh sih warna navy itu ya. Oh, yang gelap. Iya. Okey. Okey. Boleh tak? Ada tak size dia boleh tukar size ke? Boleh kalau memang ada size-nya ya, tapi Okey, saya beli. Sebelum saya balik Kuala Lumpur saya tukar cepat-cepat. Satu hari. Boleh? Besok saya tukar. Kalau enggak okey. Boleh? Kalau ada panjang atau pendek? Yang panjang. Okay. Ni adalah cotton. Saya tak perasan tadi. Yang tu linen lah. Yang tadi kita cuba. Iya, linen. So yang ni cotton. Saya rasa yang ni dia menang dari segi price dia. Lebih murah sebab dia ada promotion. And then dari segi comfort ni lagi sedap. So okay juga ni S. Kita cuba M pula. Aku jadi lapar ya. Aku Okay. tadi makan. So ni size M. Nampak lagi macam okay. So biasa saya akan lipat lah. Tunjuk jewelry kita. So macam tu 559 lebih kurang 100 lebih. Kita try beli dua kat sini. And then kita tanya diorang. Okay, so sorry tanya. Lihat M ke S okay? S. S tadi Iya. Dia lagi cantik Karena ini juga S. Okay, baik. Kita bayar guys. Kita dah beli dua baju. Satu warna hijau, satu lagi warna pink. Total berapa tadi kak? 1.198.000. Okay. Okay, tak boleh guna cash. So kita boleh guna kad. Sorry tangan kiri. Okay. Your Masuk dalam pin. Baik dah. okay, with your receipt. Kita dah beli ni guys. Total 1 juta satu. First time di Batam. Saya dari Kuala Lumpur. Saya ada 200,000 followers kat TikTok. Oh iya. Ya, so ni. Okay, thank you. Bentar ya, Bang. Oh, belum. Baru siapin. Malu. Okay, saya sudah berjanji untuk kamu satu. Air. Terima kasih Kamu ya. satu, kamu pun ada. Okay? Santai polisi. Untuk Kasih, Pak. jadi. Amin. Okay. Apa Bang nama TikToknya? Iya, kami mau lihat. Boleh. lihat. Boleh ya. Kamu okey ya? Ke malu? Okey. Santai apa teman tu dia orang sini dia bagi bawa. Oh, yang tadi tu. Dia ada mobil dia bawa saya. Dia macam bukan tour guide. Tour guide dia mau ni kan. Dia followers. Followers. Okey. Dia jadi cakap okey mau ni saya tahu tempat. Jadi dia bawa saya ke sini. Oh gitu. Macam tu lah. Okay, terima kasih. So ni kedai jual cermin mata. Dekat sini dia tulis 79,000. Style kan kita try beli satu kan. Kita tengok. Bos, ada beli dua diskaun ada. Udah habis set. Okay, nama siapa? Rahmat. Ha? Rahmat. Rahmat. Saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ah. First time mau datang. Agak Ya. kita cuba ni. Handsome. Boleh dapat
Cewek Indonesia? Mestilah. Mesti? Okay. Dia kata mesti guys, kita terus beli. Kita terus beli. Kalau tak dapat kita datang balik. Ini Bang, kalau tak dapat cari dia. tak, yang ni boleh cuba tak? Boleh? Boleh? Mana? Ambil. Okay. Nampak. Yang mana? Ini? Ya, kita try. Ni dalam harga sama? Sama? 70 Rm. Oh, ingat ni special sikit. Oh, Prada bai. Mana dia? Cantik bai. Kita cuba jap. Jangan nampak. Nah, boleh bawa dulu. Bawa keluar dulu eh. Ini warna-warnanya nih bang. Ni macam ketat sikit. Tapi saya rasa tu lagi lawa. Jap. Tadi kita dah try dah spek yang mana? Yang ni B. B apa? Balenciaga. Ya. Okay. Macam guys. Ni. So total dia 79,000. Dia kata beli satu percuma satu ah. Mana ada. Okay, kita beli yang ni lah. Apa lagi bang? Color dia? Color dia. Tunjuk boleh tak? Kita test satu-satu. Ni color dia ada. Okay, satu. Yang ni lain. Oh ni Prada. Prada tu yang tadi abang cuba tadi. Wah, mana guys? Mana lagi cun bila orang tengok dia rasa wow. Kalau yang lain ni kan tadi hitam, yang ni dia gradasi. Okay, coklat. Try eh. B lah. B okey tak? Dia tanya akak ni, akak mana? B. Kalau tengok saya Ini orang bagus. boleh B lagi lawa Ya. ke tu? Warnanya lebih bagus. Dia color lain. Okay, so tepi ni nampak ada B guys. Sini ada B. Okay, sekejap. Right. Lagi? Jom. Kalau ni full hitam je. Okay. Yang tadi yang Ni simpan. Yang ni yang dah cuba Ada. tadi. Oh, dua je. Satu lagi ni. Ni hitam tapi Ni tadi dah cuba. Dah cuba. Ni Wah, belum. cakap macam orang Melayu ah. Ya, mesti. Orang lah. Melayu? Tapi orang sini. Orang sini. Dia cakap macam orang kita. Tu guys. Hasil yang nombor 2 lah. Tadi lah beli yang Yang ni coklat Coklat cun eh. Ya, coklat bagus. Keren. Keren ke keren? Keren. Keren. Dia kata ini keren. Okay, Handsome lah abang. baru. Okay, kita beli yang ni. Sebab ada yang baru tak kak? Ada juga tengok. Cash boleh cash? Cash boleh. Cash boleh eh? Ataupun QR Saya cash lah, cash. ada. Ni je ada. Ya, sisa itu aja. Okay, boleh. Lain tak? Okay bang, sekejap. Tolong bang. Boleh. Kita bayar pada bos. Ini bos. Oh. Itu bos. Ini bos. Tak ada bos. Kita bayar pada bos. Tak ada. Bayar pada bos. Ini bos. Berapa? Diskaun tak ada diskaun? Diskaun lah tu. Bagi diskaun 9,000 lah kak Irsya. 70. Ya, dia dah salam. Dia setuju. Salam maksudnya setuju. Tak? Boleh? Cuba diskaun sikit lah. Nanti datang lagi. Saya masih ada dekat sini lagi tau guys. Boleh? 75? Kurang sikit pun tak boleh? Boleh bos? 75. 75 boleh. Thank you, terima kasih. Murah rezeki. Okay, boleh. Cash kita bayar cash. Kak, sorry bukan Ya. 75. 75 saham. Special abang Rahmat. Rahmat. Oh, nama macam orang Melayu, guys. So kita bayar dia. Mana? Ni berapa? Ni 2,000. Itu 1,000. So kita bayar ni. Ya. Okay. Terima kasih bos. Okey, berarti ada balance dia ni. Okay, ada balance. Ada balance. Ada. Ada balance. Okay, kita beli terus. Tak dia tak ada baru kan? Ni je. Ya, Okay, boleh saya pakai. Terima kasih bos, murah rezeki. Terima kasih jumpa. Nama saya Danish. Saya ada 200,000 follower TikTok. Nanti search. Okay, saya dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Danish, search dia Danish. Terima kasih kak. Jumpa lagi. Okay, let's go. Monaco. Cantik tak Monaco? Ini dia kopi punya. Original dia Ini kopi premium. paling bagus Oh ya. ke nombor 2? Nombor 2. Enggak. Ini kopi yang nomor berapa? Premium. Dia ada yang betul-betul sama kan? Ni bawah lah. Ini kalau model sama dengan original. Ke kamu ada juga yang betul-betul sama? Ada juga? Oh ini. Ini nombor kira level 1 ke 10 level berapa?
Dia bertiga? Oh. Harga berapa kak? Murah saja. Naik ini khusus laptop. Macam yang Yang mana yang LV? Ini banyak model. Yang LV. LV hitam, LV hitam. Ini Cuba tu berapa? Dia boleh ni ke? Ada tali kan? ada. Ini berapa kak? Grade. Jadi 760. 760. Ya. 760. Alamak. Murah. 700. Murah. Tengok murah. Hahaha. 100 ah. Kalau bagus lagi tak ada. Ni paling bagus. Yang dekat sini yang paling bagus punya mana? Paling kualitasnya bagus. Tapi kebanyakan ini kata orang sih. Ni laptop lah. Beli sini kualitas ini lebih LV. stainless punya besi. Wah, ni LV guys. Kita tengok 700 dia bagi. Ini diskaun lah. Ya, harga normalnya 700. Kurang. Lihat saya tengok. Ada apa bag macam ni? Leather macam ni sedap lah. Abang mau lihat barang itu. Tapi saya tak tahu lah. Saya fikir saya nak actually yang macam tu, yang boleh besar tau, boleh letak ini. Kena macam ni ke boleh masukkan. Kalau Ada kantong. yes. Kantong apa? Tali Oh macam ni. Ni lawa. Ni cantik. Ini berapa kak? Ini dua warna sama coklat. Ini bagus. Ini bagus, lagi murah lah. Oh iya kah? Lagi murah? Wah. Ini kasih abang 6,5. Ini warna coklat juga dia. Tapi ni saya mau kualiti yang bagus lah. Tak tahu. Kualitinya bagus abang. Yang itu lagi bagus. Wah, ini shiny ah. Cantik. Bisa. Tapi biasa orang bawa macam ni kan. Dia enggak Kalau mau macam ni boleh ke? Tak kan? boleh bisa senjang. Kan? Kalau mau Tak. bias, Oh, besar ah. kalau mau senjang dia ada Kecil. kali juga. Kecil. Seling lah abang, kalau mau tes kita tes dulu. Sekejap. Okay, dah. Saya rasa saya kena tengok dulu yang ni. Macam mana ni? Kita tengok. Goyang ada juga. Coach. Model coach. So yang ni kak, yang ni dengan yang ni mana lagi kualitasnya bagus? Ini sama produk bang, satu beda model aja. Beda Oh. model motif aja. Oh, okay. Faham kan saya cakap? Sorry ya. Tengah praktis. Iya, ngerti. Tengah praktis. Aman. Ni lawa ni. Ya itu sama sih, beda warna. Harga lagi murah. Enggak. Ada je mau try kan. Okay, saya rasa kita kecilkan skop. Kita beli Mont Blanc lah guys. Kita beli Mont Blanc. Ni colour dia. Okay, kita kecilkan lah. Nanti dah ambil banyak-banyak, nanti saya nak balik tak muat. Okay. Saya rasa yang ni ada warna apa kak? Dua warna aja. Harga berapa ni? 6,5. Ini 700 saja ya. Ini 6,5. 6,5. Zip dia boleh tahan ke ni? Boleh sorry boleh test. Sama ni, dia punya ni. Mau try dulu. Sekarang kita try bag. Kita nak beli. Wah, dia ada tali. Nama dia kantong. Sini panggil kantong. Kantong. Abang bilang? Tak. Ini nama dia tali. Tali Sini panggil apa? tas itu tali bang. Tali. Oh, kantong apa? Kantong itu plastik. Oh, kantong tu plastik. Dia menggelak. Dia menggelak. Tak, saya ingat tadi dia cakap kantong. Saya ingat ini nama dia kantong. Ini tali. Oh, okey, samalah. Faham, sama. Bawa macam ni lah. Itu lebih keren ya. Keren lah. Bagian tengah bang. Okay, keren. Dia bawa macam ni. Okay. Lepas tu ni lah. Kan, baru pergi. Cool. Baru pergi apa? Macam beach club. Kan.
Musik. Okay, saya akan beli, jangan risau. Cuma saya mau minta, kita mau minta special price lah. Ini dekat bawah belakang dia tulis 50 ni kan. 800 500. Okay, hitam ke? Kita mau beli ni. Cantik. Kalau hitam kan dia natural dia. Jadi Okay, kita tanya cewek-cewek di sini. Mana kak? dokter sih. Dua-dua. Angelina mana? Hitam. Okay, 2-1. Beli 2 aja. Kalau Beli hitam dua-dua kan aja, netral. eh? Kalau 2 kan netral udah kebanyakan ya orang. 2 pakai. 1 juta. 1 juta. Tambah sedikit lagi. Tak, kita beli ni. Dah okey, brown tu tak ada. Tapi dia tak boleh kan, dia tak boleh macam ni kan. Sebab tangan kan. Ada baru kak? Ada. Ada baru. Okey, kita tengok kualiti dia eh. So ni Mont Blanc, dia panggil apa kak? Bag. Bag, panggil bag je lah. Namanya apa? Bag. Orang kita bilang tuh namanya tas kantor. Tas kantor. Apa? Tas kantor. Tas kantor. Oh, Tas tas. kantor kalau mereka mau bekerja. Oh, kantor office. Ah, Dia orang gila. Saya tengah belajar. Ajar ajar saya. Saya first time datang sini. Ya, Kuala Lumpur. Oh, dalam dia baru lihat. Tapi zip boleh kak? Boleh bagus. Boleh. Dijamin. Dijamin lah. Yang bagus. Warranty ada ke? Ada. Warranty? Warranty tak ada lah. Garanti 1 hari. Hari sebelum pulang lah. Sebelum pulang Cuma meriang. Sudah pulang. Dah balik survival sendiri. Okey, kita tengok. Okey, dari luar dia saya rasa sedap. Brand ni pun cantik. Pegang dia nampak first impression cun lah. Bila pegang macam ni bawa kan, baru dia macam 150 tak boleh lah. 500 tak boleh ke? Nanti kalau best saya datang balik. Kena saya mau pusing-pusing dulu. Mau apa? Mau keliling dulu. Keliling dulu. Saya beli satu dulu, kamu best. Sekejap. Kamu best, saya datang balik. Kalau Tambah sikit lah, jangan 500 lah boleh. 500. kan muka-muka bang muka orang kaya. 500. Orangnya kaya tapi wang dia Ada itu di kartu. Tinggal gesek je. Okay lah, last. Salah. Kita kawan. Tambah 50 lagi abang. Mau beli ni lah, boleh. Bisa. Boleh lah, diskaun sikit. Udah banyak diskon ni abang. Mau try, nanti boleh recommend orang Malaysia datang. Okay lah, tak apa langganan. Boleh? Next time bang sebaik lagi. Boleh? Boleh. Yeah. Terima kasih. Let's go. Alright. Yang baru. Okay. Kita terus pakai. Saya mau terus pakai. Terus pakai. Baru dia ni. Cash boleh Boleh. Okay, kita bayar dia cash. So kita dapat. Sekejap. Itu banyak duitnya. Udah mau habis. Ini je tinggal. Ada lagi kartu. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Betul. Cuba kira. 1, 2. Ini 300 abang. Hah? Ini yang 550 bukan yang 100. Sekejap. 1. Ni baru 300. 100, 200, 300. Ya. Sorry. FG 1967/5. Oh shit. Sekejap. 1, 4, 5. 5.5. Cuba kira. Betul tak? 1, 2. Okay, betul. Sini pakai cakap pas. Tambah lagi dah. Nanti best saya datang. Mau cuba dulu, cuba. Okay. Buka je, saya tengok. Ini bag dia lawa warna brown. Warna coklat. Sama. Sampahnya mau dibuang? Buang aja. Kita buka terus. Yang baru. So, beli bag macam ni kita boleh dapat dalam 1, 2, 3. 1 lebih. So korang tengok kualiti dia cantik. Di ni, apa nama kedai dia kak ni? Monaco. Okay. Ni tali letak sini. Di mana? Nanti gantung sini Ha. Okay, baik. Oh, style. Ini boleh dikira sebagai duffel bag ke guys? Cuba bagi tahu. So, dah ada bag, spek dengan baju. 1 lebih je bos. Ini kedai tadi.
Destiny. Oh, Rimowa. Dia ada Rimowa ni. Rimowa. Ada tak? Ni Rimowa Iya. kopi punya. Iya, kopi punya. Grade Yang 1:1, 1:1. Iya. berapa? Yang aluminium 3.900.000. 3.900.000. 3.900.000. Sekejap. Kita tengok berapa. Sekejap Yang paling besar punya ada tak? Tu berapa? Ada? Yang ini 5,5. 5,5. Iya. Ni panjang sangat. Iya, ini truk. Ini Yang kan yang ni hand carry kan? iya, betul tak? cabin size. Cabin size. Kalau yang up ni lah. Iya, yang paling atasnya ini Ada 8 inch. Ini berapa? 5.500.000. 5.500.000. Kejap. 5.500.000. Iya. Saya mau kira dulu. 5.500.000. Tu 1, 2, 3. 2. Kalau brand lain ada? Enggak ada, adanya Rimowa. Oh, Rimowa. Nanti dah tengok tak beli tak best. Tapi mahal Boleh lah. lah, Bang. 5 juta mahal lah. Bawa 5 juta dalam ni boleh masukkan. Banyak lagi kosong Dah tengok nanti tak beli tak best. Tapi cantik juga. Oh, brand. Kalau luggage kamu tak ada brand lain? Tak ada. Ini Adanya je? Rimowa aja, iya. Rimowa. Tengok-tengok boleh kan? Boleh, boleh. Saya mau luggage. Tapi tu Yang Rimowa ini tadi. Kasih 5 dulu, Bang. Kasih 5. ni senyum. Senyum. Kalau tak nak senyum macam ni, marah. Ya. Dia jawab. Tu apa brand? Brand biasa. Sama Rimowa juga. Oh, Rimowa. Tapi yang cabin saya sudah ada. Cabin size. Saya mau beli yang Lagi warna lain. warna lain. yang besar. Kalau yang kecil dia murah lah sikit. Iya, Kan? 3.900.000. Wah, 3 juta ya. Beg. Saya sumpah nak beg tu. Tapi harganya tak okey lah. Sekejap. 5 tak lepas. Dia okey ke? Saya ada tengok orang dia pecah kan. Kalau pecah enggak mungkin Tapi ni dia kerana dia kopi dia tak ada warranty lah kan. iya, tak ada? tak ada garansi. Tak ada lah. Tak ada. Sebelum saya pulang saya baling dulu lah, try. Mau tengok dalamnya? Dah tengok nanti tidak beli tak best. 5 juta. Tengok dalam. Uish. Ini kalau yang biasa 20 kg macam tu boleh kan? Kan dia naik flight kan? Oh, yang cabin ya? Bukan. Size 26. Yang lebih kecilnya ini sedikit. Oh, ada kecil sikit. Ada size 26 di belakang. Nah, Wah. Besar. Best lah. Sabun boleh lah, Bang. bagus. Tak usah beli aslinya lagi. Ya, Dekat memang. sini aja. Betul. Saya memang tak nak beli yang asli. Saya mau beli tengok yang ni je. Mau tengok Yang dulu. size Oh, ni kecil sikit okey juga. Iya. Ni berapa? 2 juta. Ini 4950. 49. 4,9 juta. Iya, 4.900.000. Aduh. Saya mau belilah tapi mau datang balik. Mau beli jam lagi jap. Banyak orang mau pakai. Kan selagi masih di Batam. Lagi kan. Kita enjoy jap. Dalam jap Kalau dalam ni apa saya boleh dapat? Jap saya tukar dulu. 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Kalau dalam ni apa yang boleh dapat? 3 Apa yang boleh dapat? Kita tunjuk dia. cabin size. Yang ini pun boleh. Tapi ini yang polikarbonat plastik. Boleh? Tapi ini lagi bagus lah. Iya, aluminium mungkin kalau dibanting cuma penyok aja. Ni apa? Aluminium. Enggak, ini yang polikarbonat plastik. Boleh dapat tu? Iya, 3 bisa. Alah, ini Boleh kan? kualiti dia kurang lah. Iya, itu yang plastik. Oh, ni plastik. Iya. Dia bagi ni 3 juta guys. 3 juta tapi tengok ni. Dia ketuk pun kita dah tahu dah kurang. Iya, takutnya pecah sih kalau dibanting terlalu kuat. Saya jenis kak laju. Saya cepat. cepat Pak dia. pak pak. So dia Cocok itu yang dia. aluminium lah, Bang. Tak ada yang
Ni eh. Alright, bye. Aduh, Kak. Kak, okey Kak. Saya mau tapi saya mau pusing dululah. Lihat Boleh, dululah boleh. Kalau ni saya datang. Paling last Ini 3. 45 ya. Sekejap. Sekejap 4, 5. 1, 2, 3. Alamak juga Okay, last kalau dia boleh consider ni, mungkin kita ambil. Okey ke guys? Kita beli yang ni. Ya, boleh nih, Bang. Ambil sekarang. Ya. Ambil Ni. sekarang. Ha. Bapi boleh tahan Boleh tahan ini, Bang. Terus tahan soalnya aluminium. Okey ke? Rimowa. Oke, bagus. Daripada yang polikarbonat sekali banding takutnya terpecah. Ada. Saya tak boleh lah. Sekejap. Ada ni kad nombor. Nombor bagi dulu. Okey. Mungkin. Saya mau pusing Oke, Nama oke, siapa? boleh, boleh. Meris. Meris Danish. Okey. Oke. Okay, dah. Saya serius dah nak beli tau. Tapi bila saya tengok perkataan Rimowa dia tu, buat saya rasa macam 50-50. Sebab tulisan dia tu, Rimowa tu, kalau dah tolak, contoh korang dah spend dekat RM900 RM900, dia bagi kita paling kurang 3.9 juta rupiah. 3.9 juta rupiah. Dia bagi tadi 3.9. Daripada 5 dia boleh turunkan kita sampai 3.9. Tapi kalau dua je, kualiti tu kita nak betul-betul macam mantap. Nombor 2, kita nak ketahanan dia. So tu dua benda concern saya lah guys. Lokasi seterusnya adalah Grand Batam Mall guys. Orang Indonesia, orang Batam kata sini adalah kayangan punya lah, level-level pavilion. So banyak-banyak branded, Uniqlo, H&M dan banyak lagi. Kita tengok adakah mission kita untuk cari loafer dekat sini kita jumpa ke tak. Kalau tak, maybe ada lagi barang yang lebih baik. Let's go. Okay, selamat datang ke Grand Batam Mall. Kita dah sampai. So masuk je guys, korang akan nampak macam ni view dia. Sangat terang, putih. So ni adalah rasanya pintu masuk utama. Cara kita cakap macam kita dah tahu kan. Sebelah kanan ada Uniqlo, ada kafe. Jadi kita carilah apa yang ada. Yang penting apa? Yang penting dia lagi murah dan dia punya kualiti bagus. Murah daripada mana? Murah daripada Malaysia lah. So Uniqlo dia standard lah semua. Uniqlo dekat setakat yang negara-negara saya pergi ni semua nampak sama je guys. Kali ni rasa macam nak naik atas terus lah guys. Oops. Ni ada jual macam sandal-sandal. Oh. Ni dia ada jual. Beg pun ada jual. Beg pun dia ada jual. Oh, ni ada jual beg. Oh, ni di Mawa juga. Wah, ni nampak lagi solid. Tapi kan, confirm lah ni kena mesti koyak punya guys. Ini brand apa ni? Ini brand. Ni berapa kak? Ini 1.100.000. 1.100.000. Dia berapa? Saiz dia apa? Ini size 24 inci. 1.100.000. Ya. 1, 2, 3. Oh. Lepas diskaun berapa? Tak ada diskon. Fix. Ya. Sini fix price Oh, steady kat ni. Kalau nak diskon 10% lah. Boleh lah. Gas. Baru gas. Gas boleh. Jap. Oh, cuba dulu. Tapi ni ada warranty? Ha? Warranty ada? Warranty tak ada. Tak ada. Ini yang besar ada Rimowa. Ini tak ada. Itu yang besar. Tu berapa? Itu 2. Dia kopi punya kan? Iya, 3.200.000. 3 juta. Oh, ini cantik. Dia punya kualiti nampak macam okey sikit kat sini. Ini lain. Ini apa Ini hitam Steve. abu. Abu-abu. Ni 1.100.000.
Iya, 1.100.000. Bagus? Bagus. Betul lah. Betul. Kalau saya mau balik, Kalau dia nggak bisa tak jalan, saya dah patah balik. Saya suruh ferry patah balik. kalau patah ya Ferry tanggung jawab. cancel. Saya suruh cancel ini. Udah masuk ferry dia rosak. Apa nih itu? Nggak ada. Yang paling bagus apa? Paling bagus. Bagus Lagi paling bagus tahan. Lima. Karena saya laju. Yang rimau lah. Yang besar saya mau besar. Besar tak ada. Ni je. Bisa. Oh ni je. Putih tak ada silver. Tak ada. Hitam ni Ni 1 juta. Sekejap. Tengok boleh test. Rimau lah bagus Ini brand ni tak pernah dengar lah. Ini nggak ada di Mawa, ini brand sendiri. Oh brand sendiri. Ni nama dia Seven Cuba. Cuba. Bagus ke? Tapi dia lawa. Ya, nah. Kualiti dia 1000. Balik ya. Okay, balik dulu balik. Balik. Tengok. Tak banyak nih. Wah. Boleh tahan ke kak? Tahan. Kalau tak boleh tahan bagi tahu dulu nanti dah beli. Tahan loh, ini banyak orang. Pasti beli. ya? Iya, pasti. Tentu saja. Mungkin. Tapi nampak macam okey tau. Sebab dalam dia material. Oh, bagus. Material dia nampak bagus. Bagus. Mahal. Ada baru. Ini dia baru masuk. Okay, jap. Kita tengok cermin jap boleh? Jom. Berapa tadi? Berapa kak gas? Ini 1 juta satu 1.100.000 Okey, diskon. sebab kan diskaun 10% dia jadi ni. 1 2 3. Ni kan? Oh itu salah lah. Hah? Salah. Inilah ini. Iya. 10% dia jadi ni. Diskon 10%. Ni. Hah? Kok itu? Bukan lah. Aduh. Okay, last lah. Ni lah boleh? Tak boleh. Weh, 1 Boleh juta. lah. Tak boleh. Ha? 1 juta? 1.100.000. 1 juta ngam-ngam. Wah, cantik lah. Baru tak ada? Iya, baru. Wah, okey gak ni guys. Ini baru 1 juta jap. 1 juta kena bagi saya lah best. 1 juta mana boleh. Gas. 232. Mantap ni. Lagi. Roda dia boleh tahan tak? Tahan. Semua boleh tahan bagus. Tahan. Keluarkan. Boleh lah 800 setengah. Tak boleh. Tak boleh? Dah dikasih diskon ni tak ada diskon lagi. Tapi serius saya mau beli ni. Awak bagi best lah. Bisa kak? Please. Iya, itu kan Tolong. Saya belanja kamu kopi. tak nak. Okey, 800 setengah. Okey, last. dah bisa. 900. Aku kena marah bos aku. Bos. Nanti Iya. bos marah. Iya nah. Bos tak ada? Bos tak ada, dia holiday. Aduh. Guys. Mana ada? Enggak ada ya. Dia cakap mana boleh? Tak 1 boleh. juta lah. 1.100.000. Dah kasih diskon 10% loh. Dia dah marah dah. Wah, makanya. Dia udah marah Ambil dia lah. kasi beli sekarang gas. Iya, bagus. Sekarang. Tengok bagus Bagus. Keren. Keren. Okey. Barulah tak ada yang baru ke? Nah, ini dah baru masuk lagi. Hitam. Lain ada apa? Jom kita tengok jap. Kalau dia tak apa. Tolong jadi. Kita nak beli. Setakat ni saya tengok yang Rimowa dia. Yang ni nampak solid lah. Tengok. Cantik. Tapi saya nak saiz besar. Sebab yang kecil saya dah ada. So kita nak beli yang besar guys. Ini besar. Tapi ni dia tak boleh cabin kan kak? Kan? Kabin yang ini aja. Cabin yang tu kan. Saya nak warna hitam, saya nak besar. So yang memenuhi ni, yang ini ataupun yang itu je kak? Menurut kakak sikit mana? Yang ni. Ini colornya sama juga. Itu abu. Yang ini hitam. Hitam. Kalau cowok dominan di hitam gak sih? Ya. 950. Ada bisa? Nggak 1 bisa, juta. udah kasih diskon 10%. 1 juta. Udah, nggak ada. High-five dulu, high-five. Oke. Okey, yuk. Dia happy. Dia bagi kita 1 juta guys. Okey lah boleh. Oh, ini brand kamu. Iya, brand Ni? sendiri ya. Oh, ini nama syarikat dia. Oh, bagus lah guys. Okey, boleh tak? Ini baru 1 juta. Gas sekarang. Cash boleh? Boleh? Itu harga? Iya, diskon. 990. Okey, cantik. Cantik. Pakai cash. Okey. Sekejap. Kira kak. Kita pakai cash guys. Saya rasa sangat okey harga dia. Sebab saiz dia besar. Harap dia tahan lah. Dia kata yang ni baru terus pakai terus balik
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. 990. Okay, ni je tinggal. Oh. Jangan cuba kira. 900 cuba kira. 9 9 lah. Okay, betul. 9. Duit pun dah tak cukup dah guys. Dia brand Indo ke China ke macam mana? Brand Indo. Indo. Sini punya lah. Kita cuba cantik lah keren. Oh, Nagoya ada. Nagoya Hill. Oh, ada. Lantai berapa? Lantai 1. Terima kasih Kak. 10. Okey, sama. Boleh. Ini bisa bawa je terus. Boleh. Okey. Ya, Bawa lah. Okey, alright. Takkan nak bayar lagi. takkan nak tinggal kan? Iya. Kak, sorry, ada receipt lah. Apa? Receipt. Esi tak ada. Receipt. Receipt apa? Udah dikasih. Udah? Udah. Oh, dah. Okey, alright. Iya. Okey. Kita dah dapat. Terima kasih Kak. Thank you. Dah. Wah, terbeli guys. Kita dapat daripada dia charge kita 1.1 juta, lebih kurang dalam berapa? Kalau 1.1 tu sekejap, 1 2 3. So 255 untuk saiz besar macam ni. Kita dapat 950. 1 2 3. So 229, 220 lah dapat satu beg yang besar macam ni. Kira okey juga. Dia punya dalam dia tadi dia tunjuk, cuma brand dia brand lokal lah. So ini kedai dia. Wah. Rasa macam jackpot lah. Bandingkan dengan tadi 950 kita dapat tadi, kita nak beli tu sampai 5 juta guys, sampai 1000 lebih. So memang terus pakai. Cun guys. Keren. Saya jarang sebenarnya beli brand yang bukan macam ada nama lah. Contoh eksekutif ni kan. Tapi kita try tengok lah. Cari seluar putih. Kak, ni warna putih ada? Warna putih Seluar tak ada. putih. Tak ada. Adanya krim. Krim. Tengok, boleh. Krim, tapi Ada. bahan kayak gini. Oh, ni putih. Ni putih ni. Krim apa? si ekru dia. Bukan putih. Oh, dia punya colour dia krim. Ya. Kalau kayak macam pakai baju polo, Ya, kemeja polo. kan. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Keren lah. Keren. Dia pun gelak, keren. Ya, keren. Okey, saya size apa? Saya cuba dulu. Size. Saya 29 30. Yang ini. Uish, ni macam besar. Lagi kecil? Udah paling kecil. Ni paling kecil. Kecil. Macam panjang, boleh potong ke? Boleh. Terima alteration juga. Boleh. Besok mau balik ke Kuala Lumpur sempat? Sempat. Besok- Besok pagi. Tak, hari Ahad lah. Hari Jam berapa? Jam 11 Ahad. Besok. Oh, besoknya. Bisa. Malam ini ya bang, bisa kan abang kerjain? Potong. Malam ini udah lewat. Oh, dah Iya. lewat. Udah lewat. Apa, nanti kita adjust. Dia adjust dia boleh. Ya, nanti kita adjust. Kita cuba. Bang, dia nak Ya, foto bang. boleh nanti. Oh, okey, hai. Boleh. Malu. Suka lihat vlog abang. Oh, terima kasih. Salam dari Ya, betul tu. Ya kan? Tengok tu. Masuk. Dia tengok. Okey. Ni sama material. Ya, material sama. Warna je Warnanya beza. ada navy. Kita cuba ni. Ni berapa diskaun lah, special kan. Kita kawan. Ini dia tulis berapa? Itu boleh saya tengok? Ini harga dia. Ya, itu harga dia. 259. Cuba kita kira, jom. Kira. Berapa ringgit? Cuba tekan berapa? Sepertinya udah naik ya. 1 2 3. Betul? Ya. Bukan. Salah. 299. Oh, 299. 299. 299. 1 2 3. Ni lah. Ya. Boleh tahan lagi. 70. Satu lagi. Beli 2, free 1. Dia gelak. Cuba jap, saya cuba. Kita tengok kalau kita dah pakai seluar, dia punya ankle tu patut dekat ankle lah. Saya kena potong sikit lah. Dari segi fit dia okey lah, sebab dia apa ni? Dia loose. Dia bukan ni lah, dia loose fit. Hasil dah cantik, cuma kita kena potong je. Betul lah Kak? Kena potong sikit. Boleh, siapa yang boleh tengokkan? Cuba Kak tengok. Terus. Sorry Hai, ya bang. Salam. Rizky mana? bang. Nama siapa? Rizky. Rizky? Yeah. Wah, murah Rizky. Nama saya Danish. Oh Daniel. Dari Kuala Lumpur. Oh. Ini pertama kali saya mau
Ya, explore. Tapi udah mau pulang abang. Oh, udah mau balik ya? Mau balik lah abang. Mau potong segini, Bang? Apa dia yang keren punya, keren biasa orang macam Ankle. hipster. Ni ankle kan? Yes. Betul tak? Di sini ankle. Kita mau beli dua. Putih. Ankle kita biasanya segini, Bang, pendek. Wah. Oh, Abang, ankle. Abang Rizky dia tahu, dia cakap biasa ankle tapi sebenarnya memang macam tu guys. Dia biasa kita cantik ankle kan. Iya. Nanti dia boleh nampak stocking. Oh, dia macam tu. Okay. Tapi Ini kalau pakai macam kemeja polo, Ralph Lauren, okey. Oke, karena dia masih balancy, Bang, dari karton sama cutting. Oh, sebab dia cotton kan? Yes. Itu saya risau kerana saya suka pakai long macam kamu ni. Oh. So dia mau combine sama ini. Oke. Keren. Keren. Alright, okey. Karena pun dari pakaian dari atas kan loose, bawahnya loose juga. Loose. Ini kira loose kan? Iya. Kita beli dulu. Apalagi pola abang boxy kan ini. Model boxy. Ya, ni Ya. Zara, boxy nampak. Wah, dia tahu fashion yang bagus lah Rizky. Dia fashion guy. Ya, bisa. Ni kan, cutting ni kan. Iya. So ambil receipt besok baru ambil lah. Besok baru ambil. Pagi boleh, tengah hari boleh? Jam Hari boleh. jam Buka 2. jam 10. Jam 2 macam tu kan? Bang berapa senti potongnya? 93. 93. Atas nama siapa bang? Danish, D-A Denis ya? Danish, N-I-S-H. Okay, so kita tinggalkan kita punya ni. Dia cepat juga. Kira hari ni kita dah potong walaupun dah malam, dah dekat 8 tapi besok dia boleh siap lah. Lepas tu dia tak ada charge free Ya free. Untuk alteration free. Bagus lah kamu suka senyum. Good. Jadi kita terus rasa mau beli. Bawa ini aja stroke. Bawa ni dah siap. Alright. Besok diambil Makasih. aja. Oke, terima kasih ya bang. Jumpa lagi. Thank you. Oh, nggak usah, Bang. Tak apa. Boleh. Dia bagi. Terima Simpan. kasih. Thank you. So dah settle lah kita beli. Beg tak bawa tapi total 600,000 lah. Ingat, harap colour dia tak luntur lah guys. Misi mencari baju polo, kemeja. Kita dekat Polo Ralph Lauren. Ini dekat Batam, Indonesia guys. So diorang kata polo biasa dengan polo Ralph Lauren ni ada beza. Atau Indonesia cakap ada beza. Kita tengok. Yang ni katanya daripada US. Kita pergi masuk. Harap-harap kita dapatlah beli. Semalam waktu saya pergi beli dekat polo dalam mall, apa nama dia? Mall, apa nama mall tu? Tak ingat, dekat dalam mall tu Nagoya 599. Sini kita tengok berapa harga dia. So ini dia polo Ralph Lauren. Sekolak baik. Buka ke kak? Buka. Tak boleh tengok. Buka. Ya. Hello. Sekejap, dia buka. Kita nak tengok baju. Kalau yang baju, hello kak, salam dari Kuala Lumpur. Ya, dari Batam. Ya, baju yang kayak gini ada jual tak? Tapi kita ada lain. Ada lain. Ya. Saya suka tengok konten. Oh, terima kasih high five satu kali. Nama siapa? Nama Novi. Novi. Nama saya Danish. Ya. Ya, happy. Kita nak tengok. Ni baju sini Ini kita. Okay, so ni baju dia. Sama tapi colour dia kita ada 3 colour je. So saya nak tanya sikit, Novi nama? Ya. Kalau ni saya letak beg sini Boleh. Kalau macam saya beli baju semalam ni dekat Nagoya kan. Dia kata polo dengan polo Ralph Lauren ada beza tu. Ya kita ada beza sikit. Kalau kita polo Ralph Lauren, Okey. kalau yang Nagoya itu polo Indonesia. Ralph Lauren? Kalau mereka local brand. Oh, US. Ni sini, luar lah. Ya. Oh. Untuk price pun kita agak beza sikit. Maksudnya okey, dari segi price mana lagi murah? Kalau Murah dia dah, Mak. tetap mereka lebih murah. Sebab Indonesia. Sini tinggi lagi lah. Sini agak tinggi sikit. Dari segi kualiti. Kualiti bagusan kita. Oh ni lagi sini lagi bagus Ya. lah. Okey, kita try Kita cuba Okey, kita cuba. Okey. Saya nak tengok yang macam ni, baju macam ni. Semalam saya baru beli baju ni. Baju ni warna biru dengan putih ada.
All of Saiz white. apa ni? Ni saya rasa ni S. Ni S dia. Kalau ini kita putih tak ada, kita ada navy, cream dengan black. Oh, 3 kali je. 3 color dia. Yang ni ada? Kalau ini kita ini all design kan. Jadi kita tinggal L aja saiz dia. Kenapa kan? Sebab ramai beli ke? Ya. Ramai beli. Karena diskonnya 30 sampai 50 sekarang. Oh, jadi ramai orang datang beli lah. Ya. Okay. Apa yang saya punya saiz ada? Saiz kalau ini ukuran Saya suka warna terang tapi tak apa. ini L custom fit kita. Oh, S tak ada? S ada, nak try S? Nah, kalau S. Kita check dulu. Okay, ni ada S. Berapa ke harga? Harga kita sebelum diskaun, before dia kita 2.200.000. Dah diskaun? Untuk pembelian pertama kita diskaun 30%. Oh, ni harga dia 2 juta. Ini harga kita sebelum diskaun. Kalau untuk yang pertama kita 30%. So dia dah jadi berapa? Kalau ini jadi 1.500.000. 1,500,000 betul. Mari kita cuba. Boleh. Kita tengok beza dia. Ni Indonesian made. Nama TikToknya apa? Nama saya Danish. Search. Ni saya tolong search. Tulis. Okay. Ada TikTok. Tulis. Sambil tu kita check S atau M. Dia terus jadi nervous tak apa. Kita bagi dia semangat satu kali sangat. Dia terus semangat. Dia tengok. Namanya kan? Dah mau balik dah besok. Sekejap. Danish D A D D. Tangan foto-foto. Nanti kita ambil sekejap. Danish. Ini saya punya. Nanti follow ah. Okey. Okey. Ni saya punya account. Nama siapa? Nama kamu? Tia. Tia. Oh, Tia. Okay, ni baju dia. Polo Ralph Lauren. Oh, tu beza dia. Polo dengan polo Ralph Lauren. Ya, kalau ini kita beza dia kat sini. Kalau Ya. punya polo dia polo je, Dia kita punya, Ralph Lauren. sini dia tulis polo je kan? Ah. Betul. So, ni dia punya Nama? Ah. Novi. Novi. Okay, Novi bawa kita tour Polo Ralph Lauren Batam, Indonesia guys. Dia Kalau bawa. yang Okay. ini untuk yang berdesain, Okay. yang ada fashion. Kalau ini untuk fashion. Kalau Okay. yang ini kita yang plain je. Kalau suka plain boleh. Oh, macam tu. Kalau ini kita ada small house. Oh. sama Ni big house. kalau macam ni berapa kak? kalau yang Novi. ini Ni kita, berapa Novi? dia harga Okay, tu harga dia 1.300.000. 1,300 lah. Lebih kurang Kalau kena 1,300,000. kalau ini 1.299.900. Oh, okay. Kalau yang ini untuk small house. Wah. Kalau small house macam ni. Wah, ni pun cantik. Ni berapa kak harga? Kalau ini sebelum diskaun dia di harga 1,379. 1,379. Kita juga ramai orang Malaysia beli sini. Oh, banyak Kita orang selalu Malaysia datang? langganan. Oh, dah biasa tu kamu Novi boleh cakap bahasa Malay Logat, cuba praktis lah. Praktis dengan saya Okay, lagi. Sikit je orang cakap bisa. Bisa. Kalau yang ini Kamu kita orang sini? tak, saya orang Riau. Oh, Riau. Boleh jalan kat Pekanbaru. Yang baru belum lagi? Belum, boleh singgah sana. InsyaAllah saya cuba. Oh, ni t-shirt. Ni t-shirt dia. Kalau t-shirt dekat sini berapa? Novi boleh tunjuk Kalau saya? yang plain je, kita Okay. di harga 1,179. 1,179. Oh guys, korang kira lah sendiri guys. Tengok sama ada sini lebih murah ataupun balik back home dekat Malaysia KL lagi murah. Tapi saya tengok secara first impression dekat sini lebih murah guys. Sebab pernah saya pergi TRX, satu baju polo lebih kurang 600-700 ringgit. Satu tau. Di sini dia lebih murah lah sebab dia dah cakap ada beza antara baju Indonesian made dengan yang Ralph Lauren Amerika punya. So ini dia ada buat. Saiz pun tinggal L je, banyak yang dah habis. So kita cuba dulu. Topi pun lawa. Oh ni topi dia. Kalau ini okay. Kalau topi berapa? Kalau topi sebelum diskaun kita 679. Lepas diskaun jadi 300. Separuh. Separuh harga. Okay. Indonesia Money. Yes, jom. So lepas saya dah cuba baju dia, first impression macam biasa, dia punya material tu rasa bila pakai tu rasa sedap. Lepas tu stitching dia lah. Walaupun saya baru beli baju yang Indonesian polo punya made, nampak dia sekitar butang tu stitching dia macam
tak berapa kemas macam ni. Dia macam small details tu kita boleh notice tau. Fitting pun sama ni S. By the way ni S. Dia nampak rasa dah nampak lebih up sikit. Dia macam tu lah. Mungkin sekali imbas dia jauh tak nampak. Bila tengok pada attention to detail tu, ataupun orang bahasa kamera kita panggil pixel peep, kita akan nampak detail-detail. Rasa dia memang ada rasa beza lah. Dia kat bahagian dia punya kuda ni pun nampak kemas. Sikit lah, detail tu sikit. Tapi macam saya pakai, saya rasa dia punya beza. So kita nampak yang ni je ada S, banyak yang dah habis. Kita cuba M juga. M pun boleh kot, kita cuba. Okay, ini size M. So dia kata kalau kita beli kat sini sebabkan dia custom fit, dia besar. Sejujurnya lah, macam first impression, biasa saya suka nampak besar sikit. Kalau ambil betul-betul ngam, melainkan you sadar lah, then nampak fit lah, steady. Tapi macam saya punya badan tak adalah besar. So saya suka ambil macam ni lah. So dua-dua okay actually. So cuma dari segi dia punya panjang lah. So detail dia tadi kita nampak. Ni nampak you macam besar sikit lah. Tapi okay. So mana Nofi tadi? Ni lagi bagus kan? Lagi nampak besar sikit kan? Ni better. Ni besar sikit lah. Tadi nampak kecil kan? Ni nampak besar sikit. Saya punya kawan never salting. Okay. Untuk topi pula guys. Untuk topi pula. So yelah, sepatutnya saya rasa guys topi ni saya boleh beli je dekat Polo yang Indonesia tu kan, mesti lagi murah. Tapi sebabkan kita dapat beli satu baju je atas faktor size tu, warna dia limited, so tak apa. Sama juga kita ambil dua barang lah. Sini ambil satu kemeja yang biru tu. Lepas tu topi satu ambil lah topi premium lah orang kata kan. Simpan satu hitam macam biasa. Kenapa kita pilih hitam? Sebab hitam boleh matching dengan semua benda. And untuk information yang tak kenal saya, my favourite colour is black and white lah. Saya datang fix ada warna ni enggak? Dah. Oh enggak macam tu lah. Tak tentu. Oh, so sini dia macam limited lah Limited. Jadi kita tak banyak ini. Faham, dia tak banyak. Oh, so kalau kita beli dekat sini pula, dia macam-macam warna dia. Faham. Tapi dari segi kualiti saya dapat nampak beza dia. Sini nampak dia punya macam small lah stitching dia, nampak tak? Boleh nampak detail ini bagus sikit. Saya boleh faham. Okay, good. Okay, jom. Kita bayar. So ini satu biru, Blue, topi hitam. Ini hitam. Okay, Ini M. Kasih Neo ya. Kasih Neo, kasih special price. Okay. Jom. Sekarang kita bayar guys. Cukup lah, beli dua je lah dulu. Boleh. Nanti best saya datang balik. 2 bulan lagi boleh balik. Okay, 2 bulan dia suruh datang lagi. 2 bulan lagi lah. Kita pergi minum-minum. Alright. Itu satu M, satu lagi topi. Special offer. Every 2 juta dapat polo shirt for only 100,000. Oh, ni offer dia. Tapi offer dia sampai bila ke? Sampai masanya habis. Sampai. Masanya? Enggak tahu. Tak tahu. Okay, bergantung lah. Ya, tergantung. Tergantung. Dapat ni, free. Bukan free. Ini kan harga dia 1.160.000. Okay. Jadi nanti boleh bayar cuma 100,000. Oh, dapat. Saya dapat. Ini Enggak kurang dapat. 3,000 lagi baru 2 juta. Oh, baru boleh dapat ni? 1997. Oh, ini harga. Okay, ni harga kita 1.9 juta. Tak dapat diskaun ni? Special price. Sudah special price Okay. 40%. 1.9. Okay, kita kira sekejap. Dia dah bagi 40% lah diskaun. 1.9 juta kita kira. Ini lebih. 1997000. Oh. So ni harga dia RM460. Baju dia tadi berapa kak? Lepas diskaun. Lepas diskaun jadi 15. Okay, baju 15. Ya, 1 2 3. So baju dekat sini lebih kurang 300.5 guys. So 300.5 boleh kata murah lah, lebih murah separuh. Topi 400. Topi 400. 1 2 3. Topi dia RM92. Okay, dia ada slight difference lah. Tapi kalau dari segi price tu kita nampak completely yang sebelah sana tu lebih, definitely lebih cheaper. So okay, kita bayar sekejap Okay, terima kasih. So Sama.
Tak banyak lah, tapi ni saya ada baki-baki sikit untuk kamu Ya, bawa terima beli. kasih. Terima kasih. Satu, Terima dua, kasih. terima kasih. Alright. Terima kasih. Thank you. Ini receipt Alright, ini receipt masukkan ya. dalam. Bang boleh tak foto tak? Jom kita foto ramai-ramai. Okay. Okay, untuk kamu. Terima kasih bawa simpan Terima sikit lah. kasih. Alright. Ni berapa? 10 kan? Okay, terima kasih. Nak picture? Boleh. Bisa. Jom kita foto. Lepas tu kita buat ni satu jom. 5, 4. Salam dari Kuala Lumpur, Malaysia.